wajib niat dalam takbir. Bagaimana orang yang tak mampu niat dalam takbir, adakah dibolehkan niat di luar takbir? Itu baru soalan. Ini salah. Dengar baik-baik, dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang sependapat dengan Imam Syafi'i, niat itu mesti dalam takbir. Dua lagi mazhab, niat itu sunat dalam takbir. Maknanya tidak wajib dalam takbir. Dalam mazhab Syafi'i yang kita ni, niat mesti dalam takbir. Okey? Walau bagaimanapun, barang siapa yang kesukaran, maknanya dia tak dapat nak berniat dalam takbir, susah baginya nak berniat dalam takbir, faham lagi? Maka dilonggarkan hukum, diberi keringanan. Keringanan tu apa maksudnya? Dia boleh ikut pandangan mazhab yang mengatakan sah niat sebelum takbir, bukan selepas takbir, tak ada, sebelum takbir. Contoh dalam mazhab Maliki, sebelum takbir, mana berdiri tu niat dah, aku sembahyang fardu isya, makmum, Allah, ingat Tuhan Maha Besar, akbar, sah. Bila tu orang yang susah nak niat dalam takbir, terganggu dengan waswas. Kerana apa? Kerana dia dalam keadaan masyaqqah. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kepayahan itu menarik hukum keringanan. Dalam kitab Risalah Imam Syafi'i, satu kaedah yang popular, al-amru idza dhaqa ittasa'a. Satu-satu perkara itu bila sempit sangat, dilonggarkan sedikit.